Ibadah puasa di bulan Ramadan disyariatkan secara berperingkat. Ia menjadi kewajipan ke atas umat Islam apabila turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya pada bulan Sya'ban tahun berkenaan, tidak lama sebelum berlakunya peperangan Badar. Pada bulan Ramadan pertama umat Islam berpuasa. Sebelum daripada peristiwa hijrah, umat Islam di Mekah diperintahkan untuk mengerjakan puasa Ashura. Puasa yang sama turut diamalkan oleh penduduk Mekah. Justru Nabi SAW menganjurkan agar umat Islam apabila mengerjakan puasa Ashura itu, mereka menambah sehari sebelum atau selepasnya agar ibadah puasa umat Islam berbeza daripada amalan yang dilakukan oleh golongan bukan Islam pada ketika itu. Apabila ibadah puasa bulan Ramadan menjadi kewajipan, puasa Ashura berubah hukumnya menjadi puasa sunat yang dianjurkan, yang digalakkan. Perkara ini adalah sebahagian daripada pensyariatan berperingkat yang berlaku dalam banyak aspek amalan kita sebagai umat Islam. Ia tidak harus dilupakan kerana ada banyak iktibar yang boleh kita ambil, terutamanya apabila kita meninjau sudut pendidikan bukan hanya pada memperkenalkan ibadah puasa kepada anak-anak, tetapi juga ibadah puasa kepada individu dewasa yang baru memeluk Islam. Contoh-contoh ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyantuni kemanusiaan manusia, dan kemanusiaan manusia ini adalah komponen penting untuk mengekalkan ibadah-ibadah di dalam Islam, termasuk ibadah puasa adalah merupakan amalan yang boleh dilakukan tanpa mengira keadaan, musim dan cabaran yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Pada beberapa tahun yang telah berlalu, kita masih ingat bagaimana tumpuan diberikan kepada umat Islam yang tinggal di negara-negara di sebelah hemisfera utara kerana ketika itu mereka berpuasa Ramadan pada musim panas. Era itu sudah berlalu. Saya sendiri yang berada di Republic of Ireland, ibadah puasa bergerak beransur-ansur masuk ke musim sejuk dengan tempoh berpuasa yang memendek sedikit demi sedikit, dan ini adalah terbalik daripada apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang menyambut kedatangan Ramadan di negara-negara hemisfera selatan, New Zealand, Australia, di Argentina dan kawasan-kawasan yang seumpama dengannya. Mengekalkan kemanusiaan, ibadah puasa di bulan Ramadan tidak sama sekali sama dengan bermudah-mudah dalam beribadah. Bermudah-mudah adalah dengan dorongan nafsu, memudahkan ibadah adalah dengan asas ilmu.